Cuba tengok ya, diorang simpan beribu-ribu game dalam akaun emas Gap. Tak takut hilang ke? Ramai juga yang tanya, tak apa ke simpan emas banyak-banyak dalam akaun? Yelah, kita tak nampak kan? Lainlah kalau kita ada emas fizikal dalam tangan. Okey, kalau nak tahu, boleh share dan share video ni untuk rujukan di masa akan datang. Okay, first thing first, akaun Gap ni adalah trusted platform untuk simpan game emas dalam akaun. Sebab ada je orang takut nak pegang emas fizikal. Mungkin kawasan perumahan tu tak selamat, takut cuai, hilang dan sebagainya. That's why Public Gold ada akaun Gap. Ini untuk disimpan game emas tanpa ada sebarang cas simpanan. Tak kisahlah simpan berkilo-kilo game emas dalam akaun Gap. Itu pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan tuan-puan semua, emas yang kita simpan dalam akaun emas Gap ni adalah emas fizikal. Cuma emas tersebut ada dengan Public Gold. Public Gold tolong jagakan emas tersebut yang disimpan dalam tempat yang selamat dan dibawa insurans Lopek International Berhad. Itu sebab bila kita dah ada simpan game emas dalam akaun Gap, nak keluarkan bila-bila masa dalam bentuk fizikal pun boleh. Jadi, jika tuan-puan ada bajet besar tapi takut nak pegang emas fizikal, it's okay, simpan saja dalam akaun emas Gap. Jadi, bagi yang berminat nak bermula, boleh klik link di bio saya bantu sebaik terkaful saya patah ilmu emas dan kewangan. Sebuah manfaat saya.